Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to YouTube Aiman. Di mana ada Putri? Di situ ada Putra. Di mana ada Aiman? Di situ ada Ira. Okay, so untuk konten kali ni guys, konten yang sangat-sangat simple as pimple. Apa yang kita nak buat hari ni? Kau tengok tak kita punya konten yang latest? Tengok. Kau tengok view dia bapak drop gila babunnya kan? Berapa? Nak dekat satu hari baru 40k. So sekarang ni kita Sorry. Okay je. So sekarang ni kita nak minta pendapat orang-orang besar kita, macam Otai ke ataupun siapa-siapa yang ada dekat AI team yang belum balik lagi. Kita nak minta pendapat dia, apa kurangnya Manira ni. Okay, kau boleh terima? Boleh terima Alright, so kita pergi orang yang pertama. Let's go. Boleh Okay. Aku tak ada semangat shoot konten dengan partnership tak naik ni. Asal pula. Asal pula macam tu. Aduh. Okay, so untuk konten ni kita orang just santai-santai je, kita orang nak tanya dekat kau. Tak ada idea. Buat konten macam ni. Faham? So sekarang ni view kita orang memang tengah drop gila babi lah. Dan orang kata ramai juga yang netizen tak boleh terima Manira ni. Dari segi korang lah, pendapat korang lah. Malah aku pun dah boleh terima Manira ni. Okay, pasal? Kalau kau tak boleh terima Manira tu daripada segi apa? Memang ramai orang cakap Okay, berdasarkan kajian kau, apa punca view Manira tak naik? apa Sebagai senior lah. Sebagai senior, Apa kau punya kajian? apa yang aku nampak lah kan, mungkin daripada segi konten aku, satu tak menarik. Satu lagi mungkin chemistry aku dengan Nira tak Boring. Apa ni? Jawapan klise. Boring. Sebab tu lah partnership tak naik. Boring. Ya dah lah. Okay. Manira ni okay. Manira ni okay. Vibe je sebenarnya. Cuma dari Kebetulan Dre. Manira memang okey. Man okey. Manira okay. Sekejap. Masa mula-mula Ira masuk, dia kena kacau. Sepatutnya kau bersihkan nama dia. Itu pendapat aku lah. Tapi aku tengok shape Manira ni, dia macam Enggak lah. Ya betul lah tu Datuk. Betul lah. salah satu punca dia yang aku nampak. Kalau kau bercakap tadi pasal apa? Konten mungkin chemistry tak ada. Chemistry tu belakang cerita. Tak ada chemistry lagi, vibe sebenarnya. Bagi aku ship ni yang Hambar. susah sikit lah. Tak, sebab aku, kalau kau perasan konten aku banyak sekarang ni tengah tuju yang kata ni Ira. Aku nak naikkan nama Ira sebenarnya. Okay. Tapi jangan bercakap itulah dia hambar. Partnership ni dia korang terlalu awal. Korang terlalu awal tenggelam. Kau suka pula. Kita tau. Kita lah partnership ni. Kita cakap dah. Kau kena Kata Pak Bagi Tidak lah. aku Bagi. Kalau orang cakap lain kali masuk-masuk, jangan terlalu cakap orang. Masa kena batang hidung sendiri. Peluk ke apa? Peluk. Dia ada beza tau, luar konten dengan dalam konten. Luar konten dalam konten dia ada beza. Ini luar konten pun macam nampak dia punya sifat yang, bukan aku mau cakap buruk pasal kau, tapi memang mungkin ini pandangan aku. Memang pandangan aku, kau punya attitude luar konten pun kurang sikit lah. Dia macam fake dengan kawan-kawan perempuan. Mungkin dengan lelaki it's okay. Itu mungkin jaga batas apa semua. Tapi dengan kawan perempuan pun kau ada macam fake sikit. Sama ada kau terlalu confident ataupun kau punya perangai memang macam gitu. Ship Manira ni bagi aku, Aiman okay. Konten dia aku tak pernah nampak dia pergi restoran mamak buat benda tu. Betul. Tu lagi. Paling-paling pun masa live saja kita pernah buat sama-sama. Itu pun just a random. Bila dia buat dengan kau tu
macam tu lah. Dengan pembawaan attitude dalam konten tu agak over sikit. Tapi faham kalau dalam konten. Luar konten pun ada sikit lah. Itu je lah. Tapi itulah aku kan nak cakap apa, tapi itulah aku macam aku cakap yang mula-mula sangat, kau terlalu awal sangat. Kau minta kecam, minta tu. Aku rasa kalau kau macam Aslah yang lama dalam AI team ni, okey, kau boleh cuci sikit nama kau. Tapi bila sementara ni, dia agak susah sikit. Itu idea kau ke atau memang dia macam ni? itu idea aku, tapi dia punya karakter lah macam tu. So aku give and take dengan dia benda tu lah. Benda tu memang ada, kadang-kadang ada je aku suruh buff tu tak? Ada je aku suruh buff. So dia punya give je lebih, dia punya take dia kurang. So silap dia dekat bahagian Ira silap sikit. Sikit. Macam banyak macam tengok. Give and Sebab take. Aiman masa yang kita kenal, masa How for Us apa semua tu, Aiman selalu memang bagi energi dia macam tinggi. Dia punya gift tu besar lah. Tapi bila campur Manira, dia macam tenggelam, macam pelik gila. Sedangkan si Timin dulu dua-dua orientasi baru tau. Sepatutnya batch yang baru masuk ni akan naik sikit. Tapi korang tenggelam, so silap dia macam silap dia dekat bahagian talent sementara lah. Kalau untuk Karakter. kalau itu untuk HF4S lah kan. Untuk Kan? Dia bukan yang naik sangat, tapi dia just nice. Dia okay 100k above. Ini 24 jam sampai 100k ke kurang? Kurang. weh. Itu Tinggi kategori lagi, bukan sorry. tinggi lagi aku. Itu dah bukan kategori talent sementara punya benchmark. Sorry to say. Weh, kau diam je. Defend lah diri kau. Orang tengah judge kau ni, cakap lah apa-apa kalau ada apa ke, kurang ke. Okay, lepas tu aku kena jadi macam mana? Alah, kan dia dah cakap Okay. semua benda tu. Itu memang diri kau ke atau macam mana? Takkan aku nak kena bagi tahu dalam konten macam ni pun, takkan aku nak kena bagi tahu kau. Ini konten Tak, spontannya. aku memang aku macam ni. Aku memang macam tu, aku random. Dia kadang-kadang macam ni, tak semua orang suka diri kita yang sebenar. So aku kena ubah lah. Itulah Dan kalau kau apa yang nak fake, aku kau kena perlu. fake juga depan kamera. Apa yang perlu aku? Tapi kalau kau ubah-ubah pun jangan terlalu yakin. So kau macam over ubah. Sampai kau berkeyakinan mau kasih downgrade orang lain. Ya, itu satulah. Dia memang nampak dalam AI team ni macam okay, dia ni boleh aku kacau, boleh kita kasih macam downgrade sikit. Boleh, maksud aku downgrade bukan downgrade sangat, dia macam judge sikit orang tu. Tapi kalau untuk kefahaman aku lah, AI team ni boleh kau usik, tapi nampakkan juga dalam kamera yang kau macam minta maaf ke apa ke. Tapi ini kau dalam konten pun dia still kau buat benda tu realistik, and then luar konten pun dia masih lagi dingin, dia tu boleh rasa. Faham tak? Lagi satu, tak kena dengan umur kau. Berapa umur kau? 19. Maybe ni Ada kau nampak share begitu? Tak, sebab share orientasi. Macam kan antara AI team talent sementara dia terpilih. So mestilah dia rasa hebat. Rasa hebat. So Kibet tu dah. So Tapi memang ada, semua orang ada star syndrome. Stasi. Star syndrome. Rasa hebat, memang ada. Dulu benda tu ada kat Harry lah. Sekarang Dulu aku ada benda tu. Kau ada? Star syndrome. Nah, masalahnya ada pun permanent. Boleh adjust lagi. Boleh lagi kau jaga, ambil hati netizen apa semua. So itu je, kesantai je. Okay Ira Okay. Okay. Pembawaan kau dalam konten nice. Pembawaan kau dalam konten nice. Dia nampak mentor tu. Wah. baik doh man. Cuma kena all out lagi bab. Tak adalah aku cakap. Jalan cerita. Tapi Jalan cerita, jalan okey cerita. lah. Aku rasa kalau Ira dengan orang lain mesti dah tak ada nama dia. Yang negatif mana? Datuk. Datuk eh. Untuk naikkan Manira. Sebab diorang Konten Habib pun kalah. Salah. Cuma yang ini lah yang tadi belum post lagi. Tadi kau menang eh? Tadi tadi Oh, benar. okay. Nasib. Tapi itulah penyanyi tu. Penyanyi tu Tadi kau berlakon apa? Apa? Marah. Marah. yeah. Itu. Tapi aku lebih kepada aku nak tujukan dia lah, nak orang nampak dia, so marah dia tu. Kalau kau tengok tadi konten macam mana marah dia? Okey ke tak? Okey. Banyak menjerit kan? Tak ada ni, tak ada flow. Menjerit banyak. Cutting dia baru muda lagi.
kena ada, dia tak pernah broken heart ke apa, tak pernah marah betul-betul. Sebab dia pam dia tak ada Itu maksudnya dia memberontak. Dia macam budak muda memberontak macam tu. Dia banyak dia tak ada yang blow up. Dia telegraf Selalunya dia. orang marah dia akan menangis sikit kan. Aku ni power. konten diorang dah tak tengok. Dulu zaman air mana aku tengok. Air mana Siti Min tau. Sekarang Manila ni Bangke. Tapi okey lah. Dah lah. Benda ni real lah. Ya. Tak payah nak. Aku tengok Manira, sebab aku mau tengok part mana aku boleh judging. Bukan judging. Untuk baiki. Macam mula FYP aku macam gempak lah aku tengok FYP. Tapi bila aku tengok kau punya konten aku baru minit berapa aku skip. Sebab dekat FYP orang dah edit bagi tune, so dia nampak macam solo nampak lah. wow. Sekali bila tengok macam hamba korang. Aiman Junaidi. Kau dah berusaha dah untuk edit kasih FYP. 19 jam 30,000. 19 jam 30 Lagi rendah dari Lufa Ya. Rendah gila weh. 19 Sesong lah jam Aiman. 36,000. Rendah. Rendah gila. Gagal lah. Aku rasa gagal gila lah. Korang gagal. Macam mana nak bermenang tu Ira? Aiman beranikan diri. Dia dah tak ada apa-apa. Ini nasihat je. Kau jangan ambil hati sangat. Ai, tak lah. Okey, Tolonglah ambil hati. dengar. Tolong ambil hati supaya belajar. Like a princess 74,000 satu hari. Kalau transform ni mesti naik kan view kan. Tapi aku punya susah sikit. Depends pada orang lah. Transformasi mesti naik. Tapi kalau sebelum ni aku tengok transformasi air mana atau Siti Min. Naik. Go. Weh, si Timmy buat makan-makan pun naik weh. Aku macam Naik. pelik kenapa yang ni. Padahal duduk makan je pun. Ya. Ira kau okey tu dia nak banding-bandingkan ni. Kata-kata. Kau diam je daripada tadi. Okey Okey je. Kita dengan nasihat. Ambil yang baik. Okay lah. So itu je. Nak minta pendapat daripada korang. Takut terlalu panas kan. boleh. Ada yang menangis pula. Boleh. Okay. Nangis ke? Manira on top. Takkanlah menangis. Cakap apa benda lah. Semangat. Tak nangis pun. Diam ke? Semangat sikit. Tak. Dia ada beza. Kita kena dengar. Dia ada beza tau. Cara jawab yang memberontak dengan menerima. Kan? Boleh rasa lah vibe kau tu macam agak macam negatif sikit. Yes. Reaction kau jujur, ini aku cakap jujur lah. Aku dengan siapa-siapa aku cakap jujur. Saya terima. Bosan lah partnership ni. Dah lah. Thank you lah. Okay. It's okay. Next. Jom kita shoot berdua sekejap. Sambung, Shoot. kita sambung. Dah settle lah. Shoot, okay. Alright, so Okay, thank you. Okay, boleh eh? Boleh. Okay, gitu. Bola. Bye. Bantal. Boleh. Ha. Okay. So itu pendapat daripada I-Team. Kau suka-suka pula. Orang dah tegur-tegur macam tu kau suka-suka Besok kita buat. Taklah, kau kena ambil benda ni serius. Ya, aku ambil benda serius. Tapi aku tengok kau macam dia orang cakap-cakap, kau kenalah bagi lagi. Aku Orang dah tak cakap suka. apa? Tak, benda kan orang kan memang tak suka kau. Semua dengan aku. Lepas tu kau tak nak pula bercakap defend diri kau ke apa ke. Tengok macam benda tu. Kau dari jauh tau. Serius. Aku kena, yelah maksudnya aku dengar lah apa yang diorang nak cakap, diorang nak sampaikan. Yelah sekurang-kurangnya kau memang. Lepas tu nanti kau tak puas hati dekat sana. Tengok netizen sekarang tengah judge kau tau. Tengah judge kau. Lepas tu diorang pun judge kau. Sekurang-kurangnya kau bercakap lah sikit. Cakap lah aku terima ke apa benda. Lepas tu kau cakap lah aku dah buat yang terbaik semua benda tu. Kau masuk sini kau nak apa sebenarnya? Okay, aku terima semua tu. Aku pun tengah cubalah berubah sikit demi sikit. Aku tak nampak sini, aku tak nampak kau berubah. Dah konten kelima weh. Konten kelima. Serius? Kau aku
aku nak cakap macam aku nak tahu, tak tahulah aku. Sebab sumpah aku cakap selama aku berpartnership tak pernah ada langsung partnership aku gagal tau. Ini memang teruk gila weh. Umpama macam aku waktu ni Jen tau. Kau daripada Johor kau jauh kot. Serius aku cakap jauh gila weh. Aku bukan nak marah kau. Cuma kau daripada keluarga. Okay, aku tahu sikit latar belakang kau. Kau daripada keluarga mana? And then kau dibesarkan dengan siapa? Family kau ada masalah broken family sikit, betul? Betul tak? Tak ada. Kau anak angkat kan? Kena jaga anak angkat kan? Yelah. Sepatutnya kau tunjuklah kan dekat family kau. Kau dah masuk sini, nanti kalau kau dah keluar kau nak buat apa? Kau dah keluar daripada AI team ni kau nak buat apa? Takkan kau nak jadi macam influencer sebelum ni, duduk dalam bilik, make up, itu je. Sampai bila kau nak berjaya? Sampai bila kau nak dapat review-review besar? Sampai bila orang nak nampak kau? Takkan dah keluar AI team pun netizen nak masalahnya aku tak tahu nak buat apa. Ya, memang tak tahu nak buat apa. Kau tengok semalam konten Riaz. Kenapa kau gelak? Aku serius ni. Tengok semalam konten Riaz. Kau duduk seorang-seorang je, bukan nak bergaul dengan diorang. Tanyalah ni, tengok share Mira ada. Kalau nak fikir diri kau je, ramailah kat luar sana tak suka kau. Kau tak nampak lagi benda tu? Kau masih suka-suka lagi? Ya. Asal kau nangis? Tak, aku cakap betul ni. Aku nak bagi orang nampak, kau tahu tak? Sekarang ni netizen memang tak nampak kau tau. Semua benci kau. Kau tak boleh buat benda tu biasa-biasa je. Serius. Kenapa kau gelak? Alah, Man, aku dah sebersalah je. Sebersalah sebab apa? Sebab aku tak boleh. Tengok, benda macam ni pun kau boleh gelak lagi. Dah lah, tutuplah kamera. Tutuplah kamera kalau macam ni. Ya, aku tak ada mood lah. Tak, sekarang ni bagaimana kau? Kita bincang elok. Tak, apa masalah kau sebenarnya ni? Apa masalah kau? Tak tahu. Kenapa kau? Tak, sekarang kita dah tutup kamera tau. Sekarang ni kita dah tutup kamera. Okay, kau bincang apa masalah kau sebenarnya ni? Tahu kau nangis? Je. Tak, jujurlah dengan aku. Takkanlah benda kecil macam ni pun. Aduh, tolonglah bagi lagi fantik sikit. Kerjasama. Cakap apa? Betul-betul cakap apa? Kenapa aku tak tahu cakap apa? Okay, aku bukan nak banding-bandingkan partnership aku lah. Benda ni bagi aku tak, aku banyak tau buat jalan cerita tau. Tapi karakter kau bila aku suruh ubah apa yang aku nampak kat kau ni, kau macam still sama. Kau fikir family kau tak? Kau jadi apa, Man? Kau kena ambil hati netizen satu. Kalau sekarang ni orang tengah benci kau disebabkan orang nak partnership Siti Mi. Orang nak banding-bandingkan Deja Vu dengan ai mana. Kau kena buat satu benda yang orang cakap. Kau buat dengan Aisyah konten TikTok yang kau baru post ni. Itu pun aku suruh. Tengok, bila aku cakap macam ni kau tak nak tu. Kau sedih pula. Jangan nangis. Ya, aku dengar. Aku ambil. Penat lah, aku tak penat kan? Tak penat lah. Mira! Tak penat ke? Aku nak pujuk kau tak boleh nak pujuk kau. Kau perempuan pula, kalau lelaki boleh lah. Nak peluk-peluk kalau boleh.
lah apa. Okay, sekarang ni aku dah minta pendapat semua orang. Ramai yang cakap semua salah daripada set kau. Kalau kau kena defend diri kau. Kau tak boleh menangis macam ni tau. Daripada set aku, apa salah kat aku? Boleh aku ubah? Tak ada. Jangan macam tu. Betul. Betul. Saya Amira, kau pujuk ada ni. Tak ada, aku tengah bincang dengan dia. Pujuk dia. Pujuk dia, aku serabut dengan dia. Serabut sikit. Ya. Oh. Okey. Aku penat lah tu. Orang tak nampak sekarang ni. View drop gila kau tahu tak? Kau tengok content latest 30 view je weh, 30k view. Benda drama kot. Weh, kau tengok konten lain. Sekurang-kurangnya boleh lah hype dekat view pertama, konten pertama. Tak weh. Satu hari nak sampai 100k pun susah. Aku tak salahkan dia. Aku tanya dia tapi dia tak nak jawab. Tengok. Tak lah. Aku cakap belakang kamera pun dia tak nak cakap. Tak ada apa. Apa yang dia nak? Abang rasa macam dia tak keluarkan karakter dia. Ya. Tapi aku rasa dalam konten aku je karakter dia. Cuma Apa? Kau bagi tahu apa yang ada karakter dia dalam konten aku? dia jenis yang, bagi aku dia jenis yang happy go lucky punya. Dia jenis yang tak fake. Happy go lucky. Kalau nak dibandingkan Aisyah dengan Aimanah, sekarang ni orang tengah banding-bandingkan Aimanah dengan Siti Min ni. Apa beza dengan Manira? Ya. Tapi kau janganlah jadikan kau punya Manira ni sekarang rasa dia down. Tengok dulu masa kau dengan Aimanah, memang starting korang slow tapi korang pun juga ada tu. Ya memang, tapi Aimanah view pertama, konten pertama hype gila weh. Ini tidak, 100k pun tak dapat. Tak semestinya. Itu kalau karakter diri orang tu sendiri. Rezeki dia dapat karakter macam ni je. Karakter orang lain macam lain. So aku rasa korang kena sit down together untuk Ya, tengok sekarang ni. Aku dah penat kau tahu tak? Kau kan nak jadi apa, kau cakap aku jadi dia sendiri je. Tak, sekarang ni aku dah bincang tutup kamera dah, tak ada apa dah. Pasal asal kau tengok soalan. Aku bincang berdua dengan dia. Penat lah weh. Penat. Aku je sampai ni. Sabar Dia macam ni. Kau ni sebagai mentor dia je. Kau tak boleh dia jadi suara dia. Dia perempuan mandi muda, kita sabar kan. Penat lah aku macam ni. Aku penat sumpah. Aku tak nampak karakter dia. Kau tak nampak? Tak nampak, serius. Aku dah buat macam-macam dah nak. Kalau aku partnership, aku akan tunjukkan orang tu tau. Partner aku sendiri tau. Tengok, dia mana dia cakap apa-apa. Nangis dia daripada tadi. Penat aku. Mai, kalau aku jadi dia kau nangis. Macam gini lah bagi lelaki. Aku dah 5 konten dia tak pernah cakap pun masalah dia. Apa dia semua. Dia tanya apa tu? Apa dia tanya? Apa aku nak kena buat? Apa kena buat? Kau sebagai content creator. Itulah bagusnya. Dia asyik bertanya. Kau sebagai tapi takkan tak ada langsung. Content creator weh. Content creator ni macam apa kena berfikir. Takkanlah lepas dia nak keluar item, lepas tu orang still tak suka dengan dia. Tak suka dengan Manira ni. Itulah aku rasa tanggungjawab kau lah. Kau kena bagi orang suka dia. Jangan penat weh. dekat dia. Konten ketiga ni, konten keempat tak tahulah ada view ke tidak. Konten ketiga pun 30k je weh. Penat. Aku rasa sini. Aku rasa idea tu kau kena bagi dekat dia untuk korang brainstorm storyline. Faham tak? Bukan kau minta dia idea. Sebab dia tak biasa dalam dunia YouTuber ni yang kena hari-hari shoot ni. Faham tak? Penat. Dia tahu. Dia memang tak reti. Tapi itulah setiap masa aku keluar karakter sama je. Tak ada beza. Rasa beza ke? Tak kau creator. Kenapa kau tak boleh naik dengan aku lah? Kalau kau tak boleh naik dengan aku tak apa, aku bagi kau Abel. Tukar je partnership, bukan susah pun. Kau kan nak dengan Ipan.
Mana tahu mau lain kau boleh naik ke? Ya, cakap tadi. Wah, kalau kau rasa kau nak tengok orang lain tak apa. Aku boleh je bincang cakap apa. Tak payah dengan kau tak apa, tak ada masalah pun. Betul kau cakap kau nak tekan mana? Aiman. Apa benda? Aku bincang dengan dia. Kau tanya dia apa masalah dia. Dah bincang balik lah. Okey je. Dah tak apa. Sorry Aiman. Aku tak tahulah konten ni boleh naik ke tidak. Babi. Ira, kau kena prank! Ira! 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 Tadi kata-kata tadi tu. Aiman tak macam ni lah. Dia jenis gentleman oi. Sorry dah. Pakai break lah tadi. Minta maaf. Dah. Sial dia. Nanya sains laptop. Apa yang Han cakap sampai dia teriak? Han cakap apa sampai dia teriak? Apa? Aku cakap family dia. My family dia. Oh, my family. My family lah sekarang Aiman ni. Sampai tak nak naik sikit dah my family. My family. Sorry guys. Sorry Ira. Tak adalah. Aku bukannya apa. Semua apa yang dia cakap tu memang betul pun. Tak, kau dah buat yang terbaik dah Ira. Cuma mungkin aku yang salah kat situ. Mungkin jalan cerita aku yang tak okey. Tak. Okey je. Mana okey je, aku yang problem. Tak adalah. Alamak. Mana dia? Ira okey tengok. Ira. Mereka suka karakter dia. Mereka tak tahu kenapa orang kecam dia. Tapi dia jadi diri dia. Mereka Kan, betul. Dia kacik. Dia tak fit. Ada bulu. Bulu. Tapi itulah. Betul aku cakap. Walaupun kau macam ni macam tu, tapi diorang semua suka karakter kau. Aiman tipis sikit. Alamak. Apa ni? So, kita orang minta maaf. Harry tadi minta maaf. So, semua prank kau je. Okay? Surprise! It's a prank! Dia lain ke nak buat? Okay lah guys. So, aku minta maaf daripada semua side. Daripada Harry, daripada Datuk, daripada Ifai tadi. Diorang just nak prank Ira. Disebabkan Sebab dia tahu Ira kuat. Yeah. Dia tahu Ira boleh buat. Ya, betul. Dari satu benda yang apa orang kata, apa-apa yang netizen cakap dekat komen tu, Ira abaikan je, okay? Siapa kat sini, kita orang semua support Ira. Okay? Walaupun Ira dah keluar pun, kita orang still lagi family dengan Ira, okay? So, sampai situ je konten Aiman kali ni, guys. Ira maafkan Aiman ke? Alamak. Adakah ada kau terpujuk lepas ni? Adakah Aiman akan beli cincin? Kalau nak buat kedilat dia, Roger Mira. Dia dah pandai macam mana nak set up kamera tau. Boleh. Right, so kalau korang nak tengok Aiman pujuk Ira, stay tune. Okay? So sampai sini je konten Aiman kali ni, guys. Man. Oh my god, aku tahu next konten apa. Dia prank hang pula. Dia akan prank Aiman, dia palau. Aku bodoh. Dia akan palau Aiman. Aku rasa dia prank Aiman jumpa Abel nak tukar dengan Ipan. Alamak. Aiman. Dah lah tadi dalam konten Luna ni. Konten Luna dia ambilkan air untuk Ipan. Sakit lah. Dia minta tolong. Takkan aku nak cakap tak? Semua benda lah salah. Okay guys, bye-bye. Ira, jangan nangis-nangis, okay Ira? Ira, jangan nangis-nangis, okay? Dah lama mak tak payah lah macam tu lah nangis lah. Kau dah. Prank je. Alah. Ya, okey je. Nanti kita pergi dinner Ya. Nanti kita pergi dinner Tak payah macam tu, Mak Man. Ya! Dapat lah aku. Alah, macam mana ni? Apalah hang. Udah aku selalunya kalau prank dah nangis sikit aku dah berhenti lah. Ini aku nangis Ira sampai balik bila? Wah, habis lah nak lari pada hang.
Tak kena balik dengan Mira, aku hantar lah. Alah Aiman, tak boleh pisah sikit. Ha? Tak boleh pisah sikit, takut dia lari tu. Takut. Nanti dia tak nak shoot dah dengan aku. Memang betul-betul nak tukar balik shoot. Memang habis lah view hang lepas dia. Tak naik lepas dia. Naik lah, dia shoot dengan orang lain. Mana ada? Tak ada lah. Tadi gurau je. Jangan ambil hati sangat. Tak suka lah macam ni. Jangan macam tu. Okay? Takut lah. Kau macam abang tu pujuk adik tu. Nak kata bapak dengan anak macam kesian pula. Dah lah Mira, cukup lah Mira. Aku takut lah. Kalau korang nak tengok apa jadi lepas ni. Oh, gue khusus. Okay, so kalau korang nak tengok, tunggulah konten next apa yang Aiman akan buat. Okay, bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye Ira. Bye-bye. Sorry Ira Janji maafkan Aiman. Yeah. Oh gawat ini ku jatuh cinta.